Baba terajak sangka. Amboi, bukan main lagi awak malam semalam bertinggi atas motor besar tu. Siap lambai-lambai lagi kat saya, buat macam tak bersalah langsung kan. Awak ni nak kenapa? Apa masalah awak ni? Awak tak payahlah nak bagi saya cemburu. Takkan berjaya punya lah. Saya ni hati kental tahu tak. Awak turunkan perasaan, okey? Boleh tak? Habis tu yang awak pergi balik tu buat apa? Duk pusing-pusing lepas saya dengan kawan-kawan benda semua. Nak meriak lah. Nak tunjuk yang awak tu ada boyfriend. Dah lah gemuk, pendek. Macam Doraemon saya tengok. Lah, yang awak dia dah kenapa? Tanya kita pula. Awak sendiri yang kata Awak tak ingatkan saya kan? Lepas tu awak yang nak rasa sangat ni kenapa? Saya ada kecoh dengan awak ke? Tak ada kan? Memanglah awak tak kacau saya. Sakit mata je semak tau tak. Apa salah nak sakitkan mata pula? Awak tu tak payah nak belagak sangat lah. Nak tunjuk awak tu ada boyfriend benda semua. Poyo je. What? Boyfriend? Si helmet full face lagi. Hebat sangat lah tu. Padahal lokal. Awak kutuk dia lah ni. Okey. Saya dengan Ai pun awak nak marah. Ai mana ni? Macam familiar je. Lah, Ai kan adik saya. Dia baru beli Superbiker tu. So, kami test lah. Awak sesuka hati je nak kata adik saya harapkan lah. Awak apa salah awak senyap? Setelah kerapu berus ke? Terus mau bebel? Awak janganlah marah.